Fahmi tegaskan, pelantikan Nurul Izzah dan Saifuddin Nasution beri kelebihan kepada PKR. Ashraf Wajdi beritahu, usul di peringkat bahagian akan dibawa ke MKT untuk dibincangkan. Kedah rekod jumlah pelaburan 4.2 bilion, dijangka jana lebih 1,400 peluang kerja. Ahli Dewan Negara luah rasa bimbang dengan cadangan pengeluaran akaun 2 KWSP. AMK Sabah tolak tindakan bakar karikatur wajah PM Anwar. Dan Peguam beritahu, Najib boleh mohon parol pada September atau Oktober. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Nextstep News edisi pagi. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Nextstep Malaysia. Pelantikan Timbalan Presiden PKR Nurul Izzah Anwar dan Setiausaha Agung Pakatan Harapan PH Saifuddin Nasution Ismail sebagai pengarah pilihan raya bersama disifatkan mampu memberi kelebihan kepada PKR dalam menghadapi pilihan raya akan datang. Ketua Penerangan PKR Fahmi Fadzil berkata, kedua-dua pemimpin itu pernah memikul tanggungjawab berkenaan sebelum ini selain masing-masing mempunyai pengalaman serta kekuatan dalam rangka strategi parti. Kedua-duanya pernah memikul tugas tersebut dan dalam keadaan ini, ia memberikan kelebihan kepada PKR kerana mereka saling melengkapi dan mempunyai kekuatan tersendiri. Terdahulu Fahmi yang juga Menteri Komunikasi dalam kenyataan memaklumkan pelantikan Nurul Izzah dan Saifuddin bagi jawatan itu diputuskan dalam mesyuarat Biro Politik dan Majlis Pimpinan Pusat MPP. Mesyuarat berkenaan turut bersetuju melantik semula Fahmi sebagai Ketua Penerangan PKR manakala Fuziah Saleh dan William Leong kekal memegang jawatan masing-masing sebagai Setiausaha Agung dan Bendahari Agung PKR. Setiausaha Agung UMNO Ashraf Wajdi Dusuki berkata, semua usul dikemukakan pada mesyuarat UMNO peringkat bahagian di seluruh negara ketika ini akan dibawa kepada MKT untuk dibincangkan. Ia termasuk usul dibentangkan UMNO Sembrong yang menggesa parti itu menarik semula penggantungan terhadap bekas Naib Presiden UMNO Hishamuddin Hussein. Beliau berkata demikian selepas merasmikan mesyuarat UMNO Rompin dekat Muazzam Shah Pahang. Terdahulu UMNO Sembrong menggesa kepimpinan parti menarik balik penggantungan terhadap Hishamuddin secara serta-merta dan tanpa syarat. Ketuanya Abdul Ghani Abdul Rashid berkata, ia merupakan kali kedua dalam tempoh 2 tahun mereka meluluskan usul berkenaan perkara itu. Ketika disoal apakah peluang akan diberikan kepada mereka yang berdepan tindakan seperti Hishamuddin, Ashraf berkata, UMNO adalah parti yang terbuka dan menerima setiap rayuan dikemukakan. Hishamuddin yang juga ahli Parlimen Sembrong digantung keahlian selama 6 tahun pada Januari 2023 atas alasan melanggar disiplin parti. Turut digantung adalah bekas Ketua Penerangan Syahril Hamdan. Kedah merekodkan jumlah pelaburan 4.2 bilion bagi tempoh suku pertama tahun ini dan dijangka menjana lebih 1,400 peluang pekerjaan. Menteri Besar Sanusi Mak Nur berkata, sektor pembuatan mencatatkan nilai pelaburan terbesar iaitu 3.9 bilion, ketiga tertinggi di Malaysia bagi tempoh sama. Sektor pembuatan bernilai tinggi dijangka terus berkembang kukuh meskipun dunia kini dihimpit dengan ketidaktentuan politik dan ekonomi yang agak meruncing. Beliau berkata demikian dalam ucapan pada istiadat menyembah tahniah dan penganugerahan darjah serta bintang kebesaran sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salehuddin Sultan Badlishah ke-83 di Istana Anak Bukit di Alostar. Sanusi berkata, kesediaan pelabur datang melabur ke Kedah merupakan manifestasi kepada kestabilan, ketelusan dan keberkesanan dasar kerajaan negeri. Beliau berkata, pembangunan koridor Bandar Sempadan telah mula menunjukkan perkembangan positif menerusi pembukaan hub logistik ICD di 8 pembangunan zon ekonomi sempadan khas
SBEZ di Bukit Kayu Hitam. Membenarkan lebih banyak pengeluaran hanya akan memperbesar jurang simpanan persaraan dan menjejaskan maruah serta kesejahteraan warga emas pada masa hadapan. Demikian dakwaan yang diberikan ahli Dewan Negara dari DAP, A. Lingeshwaran, yang menyuarakan kebimbangan serius terhadap cadangan kerajaan membenarkan pengeluaran akaun 2 kumpulan wang simpanan pekerja KWSP bagi tujuan pembayaran premium insurans kesihatan. Menurutnya, langkah itu boleh mencetuskan duluan berbahaya yang menjejaskan matlamat asal KWSP sebagai jaminan keuangan selepas persaraan. Katanya, Malaysia sedang menuju ke arah status negara menua dengan lebih 15% penduduk dijangka berumur 60 tahun ke atas menjelang 2030. Namun, data KWSP menunjukkan hanya 27% pencarum aktif yang berumur 55 tahun memiliki simpanan minimum 240,000 jumlah asas yang disarankan untuk persaraan selesa. Sebelum ini, Menteri Kesihatan Zulkifli Ahmad menjelaskan bahawa cadangan tersebut bersifat sukarela dan mengambil inspirasi daripada model negara lain seperti Singapura yang menekankan akses insurans kesihatan kepada majoriti rakyatnya. Ketua Penerangan AMK Sabah Muhammad Nur Hilmi Milus menyatakan pendirian tegas menolak tindakan membakar lukisan karikata yang menyerupai wajah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semasa Perhimpunan Gempur Rasuah 2.0 yang diadakan baru-baru ini. Tindakan itu bukan sahaja tidak menghormati prinsip perbezaan secara matang dan beradab, malah bertentangan dengan semangat serta sejarah panjang perjuangan Perdana Menteri dalam menentang rasuah dan salah guna kuasa sejak era 1998. Katanya, perlu diingat bahawa Perdana Menteri merupakan antara tokoh politik yang paling konsisten, tegas dan berani dalam membantras budaya rasuah bukan hanya melalui ucapan tetapi juga melalui pelbagai reformasi institusi dan dasar ketelusan fiskal yang kini sedang dilaksanakan di bawah Kerajaan Perpaduan Madani. Beliau menegaskan bahawa AMK Sabah kekal komited menjadi suara progresif anak muda yang memperjuangkan agenda anti-rasuah, reformasi institusi dan pembinaan Malaysia yang adil serta bersih. AMK Sabah menyatakan sokongan terhadap mana-mana usaha dan gerakan rakyat yang memperjuangkan integriti, ketelusan dan pembantrasan rasuah termasuk inisiatif demonstrasi Gempur Rasuah 2.0 yang dianjurkan ini. Namun, kita harus menggunakan pendekatan yang berprinsip, bijaksana dan tidak mempermainkan simbol yang disanjungi rakyat hanya demi retorik jalanan. Bekas Perdana Menteri Najib Razak masih berpeluang untuk bebas daripada hukuman penjara sekiranya beliau gagal dalam semakan kehakiman bagi mengesahkan kewujudan titah addendum. Peguamnya Syafiee Abdullah berkata sebagai pelan alternatif, Najib boleh memohon parol pada September atau Oktober ini. Katanya peluang untuk mendapatkan parol itu agak tinggi kerana jika ambil kira 6 tahun hukuman penjara dikurangkan, 2 tahun automatik beliau sudah dapat automatic remission. Prosiding rayuan Peguam Negara berhubung semakan kehakiman bagi mengesahkan kewujudan titah addendum akan didengar selama 2 hari bermula 1 Julai ini. Dalam pada itu, Syafiee berkata, Najib satu contoh tahanan yang baik dari segi kelakuan. Beliau juga berkata, Najib sedang melanjutkan pengajian di peringkat Doktor Falsafah di dalam penjara dan tidak melihat ada sebab yang boleh menafikan beliau mendapatkan parol. Sekian untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstab News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstab Malaysia dan subscribe YouTube Netstab TV. Netstab Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.